kita dengar nama Macau scam? Maknanya sedikit ni berasal daripada situ. Tapi kita dah ubah. Nama tu kita tukar. Kita tak nak guna nama negara. Rasa macam tidak bagus kita menggunakan nama negara, kita letak scam. Betul tak? Macau scam. Tak elok. Betul juga. So kita telah menukarkan nama itu kepada phone scam. Phone scam ni dia call awak. Perasan tak korang ada dapat call, dia kata dia polis, bank, LHDN, insurance. Itu asalnya daripada negara luar tu. Kepala dia negara luar, tapi yang pembuat kerja kat bawah ni orang kita. Yang menyamar jadi polis yang bercakap dengan korang, orang kita. Yang menyamar jadi bank yang bercakap dengan korang, orang kita. Yang menyamar jadi mahkamah cakap dengan korang, orang kita. Tapi kepala dia orang luar. Kalau awak tanya daripada mana, tu orang luar. Itu case phone scam, love scam. Dia menyamar jadi lelaki handsome, lelaki beruniform, doktor, pilot dan sebagainya. Itu Wakanda. Tahu Wakanda? My friend, you, my friend. Jaga. Itu Wakanda. Semua yang lelaki-lelaki handsome dalam media sosial awak tengok, semua Wakanda. Awak nak Wakanda? Nak? Tak nak kan? Nak Wakanda? Nak Wakanda? Nak kan? Nak. Aku tak masalah, korang cakap tak nak tau. Okey, pengalaman saya masa saya tangkap Wakanda ni. Wakanda ni kalau dekat Lembah Kelang ni dia ada pot-pot dia. Korang tengok selalu kat mana? Kalau Damansara kat mana? Pot geng-geng dia tahu lah. Oh dia kira macam tu. Banyak dia banyak pot lah dekat Damansara Damai dulu kan. Bila aku tangkap, besoknya mesti wanita lokal yang datang nak jumpa dia. Kalau dia datang nak melawat, aku tanya, kalau setakat kawan nak melawat, memang aku tak bagi. Kau kawan buat apa? Berapa banyak lagi kawan dia nak datang melawat kan? Sorry tuan, saya the friend dia. Sekarang ada MO, dia buat video call, wanita tu tidak berpakaian. Video call, awak Carol, kalau dapat video call, wanita dalam video tu tak berpakaian, apa awak buat? Tengok. Kau duduk dengan dia. Kau tak normal, duduk sekali. Dia gantung pada saya. Apa saya? Engkau memang normal. Kau sini. Kau normal sini. Guys, kalau let's say orang kita ni kalau video call nampak macam tu, kau pun dia layan je, betul tak? Setiap hari aku akan terima DM daripada tak kurang 5 Tuan tolong tuan, saya bervideo call. Video call kau tengok satu hal, sana dah buka dah kan, satu hal lah. Kau lawan pula, kau pun buka juga. Okey, yang sana buka tak nampak muka, nampak bukit bukau, semak samun, tu je. Engkau buka, nampak muka engkau, nampak kepala kura-kura engkau, semua nampak. Kau bagi package. So apa orang tu buat? Orang tu screenshot atau orang tu record, lepas tu dia peras ugut. Kau pula risau, takut viral, bukan takut orang tengok. Kau takut bini kau tengok. Orang lain kau boleh cakap edit, boleh cakap superimpose. Bini kau nak kencing macam mana, memang sama. Bini tahu ni kau punya, ini kau punya, bukan orang lain punya. Dia lagi takut dengan bini daripada polis. Tuan tolong tuan, nanti bini saya tengok tak. Masa kau buat kau tak fikir Yang tu sedikit mana? Warga jiran sebelah, negara jiran. Setiap ni dia ada tempat-tempat daripada mana dia asal usul dia. Selalunya rakyat Malaysia ni selalunya dia jadi macam-macam bawah ni. Tukang post iklan, kan? Tukang call menyamar jadi itu semua orang bawah. Dia ada kepala dia. Dan dia pakai satu apps dalam handphone untuk dia buat kerja-kerja tu. Apps tu pun bukan orang kita sediakan. Kebanyakannya dia dah siap daripada tim yang kat luar tu. Okey nah, ni saya dah bagi you handphone, you pakai je apps. Semua dah ada dalam ni. Maknanya dari segi teknologi semua pun orang luar uruskan. Kita ni ikut je. Dan orang kita pula yang ikut ni kategori yang macam mana? Tak sekolah, bermasalah, jenis ada masalah keluarga, ada hutang dan sebagainya. Ni orang macam ni lah. Diorang tak pandai sebenarnya, diorang ikut je. Yang memandaikan diorang atau menyediakan kemudahan untuk bagi dia pandai tu yang di luar. So sedikit ni kalau awak tanya daripada mana,
Asal usul dia luar. Okey, yang tipu awak ni semua dia ada kat mana? Luar negara. Kebanyakan skamer dia berada di luar negara. Dalam negara pun ada tapi tak banyak. Yang banyak di luar negara.